Seorang makmum menyatakan baca imam pada surah Al-Fatihah tidak betul dan tidak sah solat. Apakah hukum bagi makmum tersebut mengikut imam hingga selesai solat? Baik. Makmum kata imam tak sah semayang, tapi dia ikut juga. Siapa yang beryakin atau beriktikad imam solatnya rosak, maka tidak sah dia berniat sebagai makmum. Solatnya batal. Okay, syarat sah mengikut imam, syarat iktidak, mestilah kita beriktikad imam itu sah solatnya. Dia iktikad imam tak sah, dia pergi ikut juga, dia rosak semayang. Ingat kalau imam salah tidak pelik. Kerana apa? Kerana kita makhluk. Bukan kata imam cenderung, imam wajib dia haram salah. Bukan hari-hari lah ada salah. Betul tak? Nah, itu imam mesti ada salah. Tak usah kata itu imam gorengeh. Faham? Ada salah. Nah, yang tak salah Allah. Cuma bila salah ada cara dia. Hendaklah kita dengar betul-betul dan panggil qari, orang yang tahu hukum bacaan Quran. Nah, dalam pandangan fuqaha mazhab Syafi'i, kalau ada 5 orang yang fasih, yang qari, nak dengar dia, maksudnya dia betul bacaan, reti tajwidnya, baru mengesahkan ini bacaan rosak. Itu lebih baik. Taklah kita tegur imam itu di belakang orang, jangan depan orang. Jangan Tok Imam tak betul baca gitu depan orang, tak boleh. Faham? Panggil Tok Imam, ajak pergi kedai si biryani, bayar makan dulu ubur peha sebelah. Nak khabar, baru dia boleh dengar. Lagi ni mu depan orang, mu kondai Tok Imam tak boleh. Adab tak betul. Nah, kadang-kadang telinga kita salah. Tok Imam sebut bismillah ber tu perlahan, tapi disebutnya dia pergi bahang Tok Imam tak sebut ber, sebut bismillah saja. Telingamu seorang, panggil orang bandar-bandar lo dengar retek. Tak puas hati Tok Imam, saya dengar Tok Imam tak sebut ber, yang sebenarnya Tok Imam sebut tau. Itu cara dia. Faham? Baru selesai dengan baik.